Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Tuan Ahmad Akibi bin Abdullah, SI Partners Keupayaan Kepimpinan Sekolah PPD Kuala Muda. Baiklah Tuan, apakah kepentingan pendedahan awal TVET kepada murid sekolah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara TV PSS Sanleh. Okey, jadi hari ini kita berada di Ladang Sayur, Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani. Okey, jadi soalannya adalah apakah kepentingan TVET kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak pelajar kita yang sedang mengikuti mata pelajaran TVET di sekolah-sekolah, khususnya di daerah kita lah, di daerah Kuala Muda. Okey. Jadi mata pelajaran TVET ni, mata pelajaran vokasional ni, dia bukan hanya terhad kepada bidang teknologi yang selalu kita lihat kepada teknologi yang kita teknologi tinggi saja. So bidang pertanian ni juga merupakan salah satu daripada bidang teknik vokasional yang mana dia dapat memupuk semangat, memupuk kemahiran dalam kalangan murid kita sebagai satu persediaan dari segi kemahiran fizikal dan mental untuk anak-anak kita ni selepas daripada SPM dan sebagainya, sama ada mereka boleh meneruskan dalam bidang akademik ataupun mereka terus kepada bidang kemahiran. Kerana kemahiran ini merupakan satu bidang yang sangat penting yang mana dia perlu dipelajari secara hands on untuk mendapat satu kemahiran yang sangat baiklah untuk bidang pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai saya ucapkan tahniahlah kepada pihak panitia pertanian yang telah berjaya untuk melaksanakan satu lagi projek pertanian yang cukup menariklah, dan pertanian adalah satu bidang perniagaan yang perlu kita amalkan. Saya tahniah pada Cikgu Syafidah, Cikgu Rafidah, Cikgu Nizam yang telah berjaya menghasilkan satu projek yang sangat menarik, iaitu projek menanam sayuran sawi dan juga pakcoy lah. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini Bengkel Pertanian berjaya mengajukan program teknik penuaian sayuran berdaun yang telah kami tanam pada 18 November 2025 yang lepas. Alhamdulillah impian ini dapat direalisasikan di sekolah kita SMK Sungai Layar untuk saya mempunyai satu set sistem fertigasi meja. Saya harap pihak sekolah bolehlah datang melawat ke Bengkel Pertanian dan kita sama-sama tengoklah apa yang ada di sekolah kita. Dan yang paling penting, pertanian adalah perniagaan, dan yang paling penting adalah makanan yang kita makan tu seharusnya selamat, bersih dan bebas daripada racun kimia. Terima kasih kepada tim TV PSS yang diketuai oleh Cikgu Syamila. Terima kasih. Nanti kita buang bawah ni. Nampak? Ni cara dia lah, nampak. Nanti kita nak buat apa? Kita buat Maggi. Sekian daripada dia buat sayur, dia buat Maggi. Sekian tutorial daripada Carrot Amin. Hai cikgu. Okay, dapat dah pakcoy. Buat apa? Buat Maggi. Buat Maggi. Rebus makan dengan cabai. Sedap ni.